Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel kali ini membincangkan tentang keputusan mesyuarat PAS pada petang tadi yang merangkumi 5 perkara. Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah mengeluarkan kenyataan media menyatakan mesyuarat jawatan kuasa PAS Pusat telah bersetuju 5 perkara. Yang pertama, PAS komited untuk mengembalikan kerajaan Melayu Islam di negeri Johor. Yang kedua, PAS menyuruh kepada seluruh jentera untuk sama-sama membantu bagi memenangkan ke-11 calon PAS di PRN Johor. Yang ketiga, PAS memperkenalkan slogan "Jom Jaga Johor" kepada seluruh pengundi di negeri Johor dan seruan kepada jentera untuk membawa slogan ini dan pastikan sampai kepada seluruh pengundi. Yang keempat, PAS menyuruh kepada semua pengundi di negeri Johor untuk tidak memberikan undi kepada Pakatan Harapan, termasuklah kerusi yang mempertemukan satu lawan satu di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Asasnya, jangan undi Pakatan Harapan. Dan akhir sekali, PAS akan mula bergerak kerja, sudah mula menjalankan tugas untuk kempen di PRN Negeri Sembilan bagi memastikan kemenangan PAS di PRN Negeri Sembilan yang akan datang. Maka timbul persoalan. Ustaz Fadli Syari, Ketua Perangan PAS, telah menyatakan bahawa keputusan ini adalah keputusan semasa. Pun begitu, bagi merungkai persoalan yang keempat, iaitu jangan undi Pakatan Harapan, Ustaz Fadli Syari sebut bahawa kita akan perincikan satu persatu kemudian nanti. Ada 2 minggu lagi kempen. Maka 2 minggu ni adalah tempoh yang sangat lama untuk kita tentukan siapa yang perlu undi. Asasnya, balik kepada kenyataan media tadi, adalah undi kepada Pakatan Harapan tidak akan diberikan. Maka timbul persoalan, adakah bagi kerusi Puteri Wangsa yang mana mempertaruhkan Pakatan Harapan meletakkan calon Dr. Mazli Malik Melayu melawan dengan 4 calon yang lain, seorang lagi Melayu daripada muda, dan juga yang ketiga lagi adalah semua bukan Muslim, semua bukan Melayu. Barisan Nasional pula meletakkan calon MCA di Puteri Wangsa. Maka adakah PAS akan memberikan undi kepada Barisan Nasional? Ustaz Fadli sebut jangan beri undi kepada Pakatan Harapan. Itu yang utama. Nak undi siapa, kita akan bincangkan kemudian. Itu apa yang dijawab oleh Ustaz Fadli Syari. Ada juga soalan yang bertanya Ustaz Fadli bahawa adakah maksudnya kalaulah PH Pakatan Harapan meletakkan calon Melayu dan yang lain daripada Pakatan Harapan, contohnya Barisan Nasional, meletakkan calon bukan Melayu di kerusi yang bertemu satu lawan satu, jelasnya tadi adalah jangan undi Pakatan Harapan. Maka ada perlu undi Barisan Nasional yang bukan Melayu ini. Katanya PAS nak memperjuangkan Islam, nak mempertahankan Melayu Islam, tapi kenapa undi yang bukan Melayu? Maka jawapan Ustaz Fadli, kita tak boleh tengok siapa calon. Dia kena faham sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini menentukan siapa yang majoriti dia akan pegang kuasa, dia akan kuasai negeri. Maka walaupun calon tu Melayu, Ustaz Fadli sebut walaupun calon tu Melayu, tapi dia akan patuh kepada kerajaan yang lebih teruk, maka kita tak boleh berikan undi kepada calon walaupun calon itu Melayu. Maka jelas daripada kenyataan media petang tadi, kita dapati bahawa PAS terus komited untuk mempertahankan Islam di bumi Malaysia ini, terutama sekali di negeri Johor buat masa sekarang, seperti kenyataan yang pertama tadi. Dan kedua, saya nak highlight adalah PAS memperkenalkan slogan "Jom Jaga Johor" sebagai satu tawaran khas kepada pengundi di PRN Johor. Dan yang ketiga, jangan undi Pakatan Harapan. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk ikuti video yang lebih lanjut. Assalamualaikum.